Alhamdulillah, selesai kita korbankan belut. Besok kita korbankan lembu. Okey korang, cepat makan. Lepas kita dah sembelih belut ni, ni kepala dia. Okey, ni kepala dia. Okey. Kita akan potong dia punya badan satu-satu apa? Agak-agak besar-besar tu lah. Yang besar sangat, yang kecil sangat. Okey. Bismillah. Okey, korang kita potong dulu. Okey, hai. So, ini adalah belut yang kita dah potong-potong. Okey, cara untuk hilangkan lendir ataupun orang cakap selalu kata hanyir lah apalah kan. Korang kena rendam seketika dengan air tepung gandum. Korang letak air sikit, letak tepung gandum sikit, lepas tu korang gaul-gaul macam ni. Okey, lepas tu korang perap lah sekejap. Sekejap tu berapa lama? Agak-agak lah dalam seminit, 2 minit macam tu. So, bila korang dah rendam macam ni, so belut kita ni akan jadi fresh. Okey, nampak? Bersih dalam dia. Selalunya dalam ni kita akan guna pisau lah, korek-korek semua kan. So, tak ada darah-darah apa semua, bersih. Okey, alright. Lepas dah korang rendam macam ni, korang bilas, selawat. Lepas tu, goreng kunyit, makan. Okey, korang. Okay, so, kita goreng je kunyit, kita punya belut ni. Api tak payah kuat sangat lah. Slow-slow je kan. Kita makan hari ni, belut goreng kunyit. Tapi kalau korang rajin, bolehlah buat paprik. Kan? Okey, Cik Tangga beli belut ni dekat Pasar Borong Selangor. Okey. Sekor dia jual RM10. Okey, kita goreng dulu. Nak lagi sedap, kita potonglah bawang hotler dengan cili hijau ni. Lepas tu korang goreng-goreng biasa je. Letak minyak sikit je kan. Nak bagi dia rangup-rangup macam tu. Biar jiran cakap, apalah orang sebelah ni masak sedapnya baru. Okey korang, dah siap untuk api. Letak atas pinggan, letak belut. Jumpa di meja makan. Nampak ni. Kita letak belut kita atas ni. Sedapnya korang. Jemput makan. Okey, malam ni kita makan belut goreng kunyit. Korang dah makan ke belum? Selamat menjamu selera korang.